Hi, welcome to my next vlog. So, sekian lama kita dah tak bervlog. So, hari ni saya nak share kepada korang kita punya event closing day 30DC 30 Day Challenge untuk Klang Valley Region. Layan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah menghabiskan 30DC pada kali ini. Saya difahamkan untuk 30DC kali ini anda berjaya untuk melepasi 1 million earnest deposit sales. Saya rasa tadi pertama kot. Dan ada penambahbaikan dari segi program. So next 30DC pada bulan 10, jangan lupa join. Kapten telah dipilih dan ada hadiah yang lebih menarik untuk anda semua. Sekarang ni kita tengah ada program Best Dress. So kita tengoklah siapa yang menang. Saya rasa Abang Zack. Kita tengoklah nanti. Terima kasih kepada Mason, especially kepada Kapten yang very powerful dalam organize kita punya TDC kali ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. TDC! Malam ni adalah malam yang paling grand, di mana malam seremoni penutup untuk TDC Klang Valley. Terima kasih kepada AIA, especially Puan Amelina lawyer selaku partner, dan thank you kepada Maxon jugalah yang organisekan TDC ni di Klang Valley. Dan alhamdulillah kami dekat sini amat berpuas hati, amat happy, dan tahniah kepada pemenang-pemenang untuk TDC dan mentor-mentor juga. Terima kasih kepada Maxon kerana percayakan saya sebagai Kapten 30DC kali ini. Alhamdulillah kita dah mission kita berjaya. Kita dah pecah rekod untuk Klang Valley dan semua kita dah buat dah. Alhamdulillah kita dah lahirkan berapa ramai dah ejen-ejen yang padu-padu daripada Maxon. So saya harap ini adalah program 30DC yang akan bersambung lagi sampai habis. Dan terima kasih Maxon, terima kasih AIA, terima kasih you all. Love you. TDC kali ini memang gempak. Kita orang semua rock and rules dan sangat-sangat best. Korang semua okey tak? Okey. So memang next time kita orang akan join lagi. Thank you Captain, thank you everyone, thank you semua. We are Okay, so far selesai sudah kita punya program. Kita dah ada award untuk pemenang TDC daripada grup yang menang kuis dan pemenang untuk challenge TDC ni. So peserta yang tertinggi buat 98,000 dalam masa 1 bulan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita juga, Amalina Ismail and Associate, kerana telah sponsor kita punya program ni, dan juga Maxon Realty sendiri kerana support program ni. So kita jumpa lagi di next vlog, dan di next TDC kita tengok siapa pemenang untuk next TDC nanti.